Assalamualaikum semua. So hari ni saya nak unboxingkan baju-baju saya daripada Panda Ice. Panda Ice ni daripada TikTok lah ni Panda Ice. Ni seluar. Ni RM19.50. Yang ini apa? Ini adalah baju dia blouse lah panggil, nanti saya letak nama dia. Milk Tea. Dia RM22.90. Ni colour dia, ni warna dia. Okay. Ni yang kedua. Ni saya first time pilih grey. Ni grey colour. Tengok dia grey. Grey RM22.90. Ni daripada Panda Ice juga. Jadi kita nak cuba pakai. Nanti korang tengok. Kita unboxing lah. Tunjukkan korang macam mana set dia. Sebab yang ni dengan yang ni dia set. Ni grey. Ini dark grey. Ni grey. Ni dark grey. So kita tengok match tak. Dan lagi satu ni lah. Kita nak bahas, kita nak try. Okay, kita try dulu. Kita nak buat review dah ni. So, ni lah dia punya baju basically. Ini adalah coat dark grey. Ni adalah coat grey. Yang baju ni coat grey. Dan yang seluar ni dark grey. Ni korang boleh tengok lah. Okay. Dia tak adalah. So, dia macam santai-santai, you know. Ni dia ada long sleeve. Okay. Dia memang cover lah korang punya badan apa semua. Okay, dia ada belah sini. Tapi dia labur lah sampai bawah, korang boleh tengok. Dia labur sampai bawah. Dia tutup sini lah. Okay. So dia macam santai-santai ke. So tak tahu nak pilih baju apa. So you guys boleh ambil lah. Set ni. Ni grey, dark grey, dan ni adalah grey. So saya nak matchkan. Ni saya ada warna hitam pun seluar ni, tapi itu lain. Okay. Okay, so ni adalah set grey. Nanti saya akan tukar pada set lagi satu. Saya beli milk tea. Okay, kita tengok. Jadi korang dah tengok apa tu dia punya grey punya baju. Yang ni adalah milk tea. Ni adalah colour milk tea. Dia cerah sikit. Korang boleh tengok depan dia cerah. Dia basically macam colour apa ni? Colour ni macam ni colour dia. So dia memang sesuai kalau pakai dengan warna hitam lah. Okay, sebab saya pakai hitam tudung, gelang pun dia match. Tapi yang ni bukan white, ni adalah milk tea. Dia pun macam baju macam tadi saya beli juga. Dia ada potongan kat sini. Ni dia sampai sini, punggung sampai sini. So dia macam tu, dia tak tutup lah sampai sini, dia tutup. Belah sini pun dia tutup. So basically memang dia cover semua. Dan lagi satu dia boleh roll lah. Kalau korang nak roll ke, kan dia senang sikit. Dia bukan baju yang macam ketat. Dia macam baggy sikit. So kalau korang nak pakai, saya tak tukar seluar ni. Just kalau nak pakai dengan warna hitam, memang it fits. Sebab saya pakai warna kuturu hitam. Gelang hitam memang dia outstanding kan. So kalau boleh nampak lah colour dia. Dia round neck Dia round neck. So macam ni lah ni colour dia. Saya first time try colour ni sebab saya ada dua colour. Saya ada colour, satu lagi saya ada colour sin sage dengan brown. Ni saya ada milk tea dengan lagi satu tadi tu grey lah. Ada 4 lah. So seluar saya ada ni dengan lagi satu grey tu. Saya ada satu ni dengan hitam. Kalau saya keluar saya pakai hitam lah. Okay. Ni ada tali. Okay. So inilah dia punya milk tea. Okay, ni macam saya nak pakai untuk jalan-jalan. Yang tadi tu saya pakai untuk kerja. So dia akan tutup lah. Okay. Ni saya beli kat Panda Ice. Tudung tak, gelang tak. Cuma yang ni dua saja. Ni colour dia. Okay. So kau boleh tengok lah. Sebab tunjuk sikit ni colour dia. Okay. Okay. Alright.
Ni sajalah saya punya video pada hari ini. Ni just nak tunjuk kat korang unboxing daripada baju-baju daripada Panda Eye, serta baju-baju yang selesa untuk dipakai masa harian dan selesa untuk dipakai semasa bekerja jugalah. Semoga video ni membantu korang lah, sebab yang tengah cari baju-baju yang selesa yang tapi baggy tapi selesa, ni korang boleh pakailah. Okey, untuk harian dan kerja, tempat kerja jugalah, sebab dia memudahkan korang punya urusan sikit. Tak payah iron Ni adalah iron dia. So korang sarung, korang belah saja. Itu sajalah. Okey, ni saja daripada saya. Terima kasih semua. Sila like, share dan subscribe. Nanti saya akan datang lagi dengan video yang lain, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.